Paksa diri dulu untuk menyimpan, baru ada hasilnya. Apa-apa tindakan sekalipun, kalau tak paksa tak jadi. Sama juga kalau kita nak menyimpan. Kalau kita tak paksa diri kita untuk menyimpan, takkan jadi simpanan kita. Tak kisahlah kita nak simpan dalam bentuk cash ataupun simpan dalam bentuk emas. Kena paksa dulu baru jadi. Paksa diri dulu untuk menyimpan, baru ada hasilnya. Selalu saya ingatkan, kalau tak boleh simpan dalam bentuk cash ataupun tunai, simpanlah dalam bentuk emas. Kita cuma tukarkan nilai duit kita kepada bentuk emas yang lebih bernilai, dan kita cuma tukarkan cara kita menyimpan sahaja. Tu je. Bila kita simpan dalam bentuk cash ni, kita simpan dalam bawah bantal ke, dalam kotak ke, bila kita nampak, kita akan simpan-simpan, korek balik, simpan-simpan, korek balik. Jadi beranikan diri tuan-puan, cuba simpan dalam bentuk emas. Tak apa tuan-puan, untuk pemula ni tuan-puan boleh simpan ikut bajet tuan-puan, ikut kemampuan tuan-puan. Tapi bila tuan-puan dah yakin dan percaya dengan company Public Gold, saya yakin dan percaya simpanan tuan-puan makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah tanpa tuan-puan sedar. Jangan risau tuan-puan, sebab emas Public Gold ni emas yang cantik, emas yang tulen dan emas yang diyakini. Jadi tuan-puan jangan tangguh lagi dan cuba paksa diri simpan dalam bentuk emas. So, dapat satu? Cek komen. Jangan lupa follow.